Okey geng, ni video nombor 2 lepas kita dah upload dah kita usaha untuk TTPM. Kita usahakan untuk tuntutan kecil. Tuntutan kecil ni geng, bawah RM5,000. RM5,000 kalau hampa ada orang ada hutang hampa tak bayar ke, orang buat naya kat hampa ke, orang ambil duit hampa ke, hampa boleh buat tuntutan kecil geng. Macam aku lawan dengan syarikat pun boleh geng. Kalau hampa nak lawan dengan kawan hampa pun boleh. Hampa ambil partikular dia sikit, hampa isi borang lah. Okey, untuk macam aku ni, aku lawan dengan syarikat pelancongan geng. Hampa nak buka resit tu, hampa kena buka resit tu dia dalam RM20 ya geng. Tengok macam ni, RM20 lah. Lepas tu hampa isi lah dia borang dia, hampa kena isi borang satu yang macam ni, borang nombor 200 kan. Hampa kena isi borang 198 geng. Nombor 198 hampa isi borang 198. Yang ni 199, dia hampa kena ambil borang 198 tuntutan kecil geng. Hampa isi borang tu, hampa bawa bukti. Macam bukti yang TTPM tadi, hampa selit je bukti kat sini. Dia sama juga proses dia. Cuma yang ni modal dia RM20. Okey, lepas tu hampa kena masuk email apa semua. Hampa print borang tu, hampa bawa ke mahkamah berdekatan hampa, mahkamah magistrate berdekatan hampa. Macam aku kat taping lah geng. Lepas tu geng, borang 198 tu hampa boleh download dekat online geng. Online, lepas tu hampa adjust, hampa edit, hampa isi je dalam tu. Dia tak boleh tulis tangan geng, hampa memang kena print. Kalau hampa tulis tangan, depa reject lah, depa nak hampa print. Jadi hampa adjust je, hampa ambil, hampa Google, hampa adjust. Lepas hampa adjust tu, hampa bawa borang 198 tu, skeping tu dengan bukti-bukti tu, hampa pergi bawa dekat mahkamah. Dekat mahkamah nanti hampa akan jumpa kerani. Nanti kerani tu akan susun kat hampa lah. Okey, lepas susun tu hampa kena bayar RM20. Lepas bayar RM20, depa akan scan tau. Borang kita tu depa akan scan satu sama sekali dengan bukti apa yang kita bawa tu. Depa akan scan, lepas tu depa akan buat bayaran. Hampa kena tunggu sampai email balas, sampai mahkamah punya website balas kat hampa. Okey, mahkamah website tu dia akan bagi nombor kat hampa, tahu tak? Nombor untuk hampa buka link untuk tuntutan tu. Jadi dia hantar email, hampa buka link tu. Link tu adalah link tarikh lah, tarikh sebutan. Maksudnya tarikh nak jumpa hakim lah. Selalunya sebulan saja geng. Kalau tuntutan kecil ni dia cepat sikit. Kalau TTPM 3 bulan, tuntutan kecil sebulan je, mahkamah dah panggil mai dah. Okey, lepas tu hampa dapat, macam lepas hampa bayar RM20 tu, dalam 3 hari 4 hari hampa akan dapat email. Lepas hampa dapat email tu, hampa download, lepas tu hampa hantar dekat penentang tu sama macam TTPM. Hampa hantar dengan borang kuning ni. Borang kuning ni menandakan hampa hantar ke dia. Lepas tu hampa mai je tarikh tu geng. Macam tu geng, senang. Lepas tu bagi aku yang dah lalu pengalaman ni, aku tak tahulah menang ke tak menang tu, aku tak tahu lagi. Tapi aku usahakan ikut jalan yang disediakan oleh kerajaan kita, undang-undang, langkah wajar lah. Aku dah buat report polis, aku dah buat aduan kat TTPM, dan aku buat dah tuntutan kecil. Aku tak pastilah lepas ni ada rezeki tak ada rezeki, tapi aku dah guna laluan yang betul dah geng. Cuma hampa, kalau kata hampa ada soalan ke apa yang hampa rasa nak tahu tentang tuntutan kecil dengan TTPM, hampa bagi tahu aku. Tapi bagi aku geng, better kalau benda-benda macam ni, kalau hampa nak cepat dan tegas, hampa pergi tuntutan kecil dulu lah. Tapi dia bawah RM5,000 lah geng. Bawah RM5,000 hampa pergi tuntutan kecil tu. Sebab bagi aku rasa dia lebih bold sikit lah. Dia tegas dan dia straight to the point sikit. Dan mahkamah ni, tuntutan kecil ni, dia boleh paksa syarikat tu bayar. Macam TTPM dia boleh tekan. Kalau mahkamah ni dia boleh paksa. Yang tu yang aku tahu. Paksa ni maksud kata, kalau dia tak ada modal, dia kena gadaikan dia punya harta syarikat tu, kena bayar kat kita. Okay geng, apa-apa kalau hampa ada soalan ke apa, hampa tanya dekat komen, nanti aku jawab.